Bulanan 1,300 anda boleh dapat sebiji kereta 4x4 yang boleh masuk kebun dan pakai heavy duty. Dan kereta ni dekat-dekat boleh cubakan dengan full on, dekat-dekat sahaja, masih boleh loan dengan bank lagi 9 tahun kawan-kawan. Harga 97,800, yang ni harga without road tax dengan insurance. So ini dia Ford Ranger tahun 2020 2.0 Y-Track full spec. So kawan-kawan, anda boleh tengok outlook kereta ni nampak memang cukup ganas lah. Sebab kenapa? Owner sebelum dah menukar grill dia. Dan tengok logo ni dia lebih kurang macam itu Ferrari punya logo, tapi bukanlah. Tapi bukan. Okey, dan di atas boot sini owner sebelum dah menambah sikit aksesori bagi dia, so dia nampak garang dan ganas. Lampu kereta memakai dengan projector, ada siap dengan DRL lah. Bawah ada fog lamp. Lepas tu untuk cat kereta, kami telah touch up 2 layer cat yang baru. Okay, so cat dia nampak kilat-kilat punya. Lepas tu untuk rim kereta masih kekal dengan rim original. Bunga tayar ada lagi 60%. So di tepi sini dia ada side step lah kawan-kawan. Sebab kenapa? Kereta ni dia tinggi, jadi dia mesti ada side step. Senangkan anda turun dan naik. Okay, sebelah kiri dan sebelah kanan punya pintu depan dia ada keyless entry. Lepas tu interior kereta condition masih sangat cantik, semua kilat-kilat punya, tak ada ketuk, tak ada calar. Kerusi full original leather seat. Okey, siap ada white track punya tag lagi. Ni jahitan kuning. So kerusi dia ni ada 2 tone lah. Okey, so anda tengok bahagian belakang passenger seat pula. Ruang dia sangat-sangat luas. Okey, kalau nak pakai kereta ni bawa family pergi jalan-jalan memang tak ada masalah. Sebab kenapa? First, dia punya ruang sangat luas. Second, kerusi dia ni sangat lembut. Dia macam sofa dekat rumah anda. So duduk lama-lama pun tak sakit pinggang lah. Ok, so bahagian belakang dia nampak simple and nice. Ok, lampu pun owner sebelum dah menukar pergi smoke punya. So semua masih fungsi, masih ok lagi. Bahagian sini boleh letak barang. So cover dia cantik punya lah. Tak ada calar, tak ada ketuk. Owner sebelum jarang lah letak barang ataupun pakai heavy duty. Ok, lepas tu last kita tengok interior untuk driver seat pula. Ok, so driver seat dia, steering adalah multi-function steering. Okay, lampu punya kontrol ada dekat sini. Okay, lepas tu untuk mileage kereta, mari kita on sikit. Okay, mileage kereta dalam 80,000. 80,000. Ada tengok sekali 80,000. Meter pun sangat cantik. Okay, steering punya condition pun masih elok lagi, tak ada calar, tak ada ketuk. Kerusi sebelah driver seat adalah electric seat lah. Ada condition cantik juga. Ada white track punya tag. Lepas tu kereta ni juga ada 4-wheel drive dengan 2-wheel drive lah. Anda boleh set. Dan function-function lain macam downhill assist pun ada juga. Semi auto dekat gear sini pun ada juga. So kawan-kawan, jika korang ada berminat dengan kereta ni, cepat-cepat PM dengan saya. Dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Autoworks. Kita jumpa next review.